Hai, Assalamualaikum korang. Jadi semalam Selangor, daerah Setia Alam dan Shah Alam terutamanya telah dilanda ribut. Jadi kilang kita pun terkena tempias bencana alam. Kita nak buat macam mana kan? Jadi hari ini kilang kita tumbang langgang sedikit. Sebab semalam ribut, hujan. Jadi barang berjatuhan dan besi-besi pun ada yang berkarat sebab terlalu lama terkena air hujan kan, terdedah kepada air hujan. Jadi insyaAllah hari ni kita buat akan kemaskan sikit. Jadi divider besi ni yang dah berkarat ni kita Muhmin sedang berusaha lah untuk menanggalkan balik karat-karat itu. Tapi ada juga barang kita yang selamat, iaitu rak kabinet ni. Tengok asing memang tahan hujan, tahan lasak dan begitu juga besi masih lagi tahan. Dan korang tengok rumah depan kilang kita ni bumbung tumbang. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah kilang kita ni okey, tak ada apa-apa yang tumbang, semua barang lah bertepah. Jadi insyaAllah kita kemas-kemaskan dan juga bersihkan apa yang patut. Dan juga kita sambung juga kerja-kerja pasang divider kita di belakang sana. Ni insyaAllah doakan kita semua, semoga urusan kita semua dipermudahkan insyaAllah. Assalamualaikum.